Jadi di sini benarkan saya untuk menyentuh 4 perkara. Perkara pertama, pencerobohan negara kita di Sabah. Yang kedua adalah kerjaya dalam ATM. Dan ketiga, kenapa saya masuk Parti Keadilan Rakyat. Dan keempat, ciri-ciri kepimpinan. Kenapa sebagai seorang anggota tentera kita perlu setia kepada pemimpin, dan kita kalau boleh kita pilih pemimpin yang betul-betul dapat memberi pimpinan yang begitu mantap. Jadi saya sebut sikit pasal pencerobohan di Sabah. Sebenarnya semasa saya sebut dalam kenyataan akhbar berkenaan Sauk dan Lahad Datu, saya telah kata dalam kejadian di Sauk, tentera telah mengambil masa dalam 4 hari untuk selesaikan masalah itu. 4 hari. Saya tak sebut ini sama, itu sama, ini sama. Tidak. Saya kata telah selesaikan masalah ini dalam satu masa yang singkat, iaitu 4 hari. Yang di Lahad Datu, ia bermula pada 12 Februari. Dan kita telah menyerang tapak atau pengkalan pengganas pada 5 bulan Mac. Satu jangka masa yang lama. Dan kenapa tak diberikan tugas itu kepada tentera? Betul. Kita sebenarnya sebagai anggota tentera bertanggungjawab untuk mematahkan serangan dari luar. Ini dari luar ke daripada dalam? Terima kasih. Orang yang serang negara kita, kedaulatan kita, orang kita ke orang luar? Ramai tak askar bekas pesara-pesara tentera di sini? Ramai tak? Gempur! Ramai lah tu. Jadi bila saya sebut pasal Sauk, saya maksudkan pertama, wujudnya satu struktur pemerintahan, wujudnya satu markas yang mantap. Yang pertama, ini perlu untuk perintah dan kawalan. Yang kedua, kita ada komunikasi yang dapat kita gunakan untuk semua pemimpin-pemimpin yang mengambil bahagian dalam operasi itu. Yang ketiga, kita dapat melaksanakan tugas dengan pantas. Cogan kata grup gerak khas kita pantas. Betul tak? Pantas pasti. Itu pantas pasti semboyan. Okey, anda kata semboyan. Jadi kita dapat bertindak dengan pantas dan berkesan. Dan selain daripada itu, kita gunakan truk atau pasukan-pasukan yang bersesuaian untuk mematahkan serangan atau mematahkan musuh kita, membasmikan musuh. Di Lahad Datu berminggu-minggu. Hari ini pun tak selesai. Walhal dalam pertahanan, apa juga kita buat berlapis. Maksud saya, kalau di perairan atau di tepi pantai, kita ada lapisan pertama, iaitu yang bertugas di tepi pantai, lengkap dengan senjata, dengan alat-alat pengawasan ke arah lautan. Dan di situ terdapat juga kita punya bot tempur dan beberapa lagi bot untuk mengawasi kawasan, dan dapat dilihat daripada tepi pantai. Itu lapisan pertama. Lapisan kedua seterusnya adalah lapisan yang diawasi oleh tentera laut di Raja Malaysia dan tentera udara di Raja Malaysia. Lapisan ketiga pun boleh diberi kepada kapal-kapal laut yang lebih besar dan kapal terbang yang lebih besar yang boleh menerangi kawasan udara kita tanpa sekejap patah balik untuk isi minyak. Jadi ini dia lapisan-lapisan. Kalau
Daripada mula dia nak masuk, kita tak dapat kesan, senang dia bolos. Apa maknanya? Kita dapat jamin keselamatan orang-orang di Sabah sana. Walhal kita ni berperanan untuk mematah apa juga pencerobohan yang mula-mula dilancarkan dari mana-mana. Selepas itu, kita ada aset-aset, kita ada kelengkapan yang telah dibeli dengan begitu mahal. Mana dia? Ataupun kita beli dengan mahal tapi dapat benda murah. Seperti saya cakap sebentar tadi, kita beli, konon nak beli bateri Energizer, tapi beli bateri yang cokar pun bateri juga. Bateri yang cokar tapi bateri juga. Mana nak sama dengan Energizer? Betul tak? Energizer mahal. Macam inilah keadaan. Kita ada radar kita yang boleh mengesan. Radar jarak sederhana, jarak jauh. Tak berfungsi. Kenapa? Adakah kerana kurang penyelenggaraan atau kurang maintenance? Ataupun kurang alat-alat ganti? Tanyalah. Saya tanya tuan-tuan sendiri. Apa pasal? Jawablah. Tolong jawablah. Okey. Selain daripada itu, semalam dalam akhbar Metro, saya jarang buka akhbar-akhbar arus perdana, tapi dalam Metro dia ada sebut 2 bot yang berisi, yang ada senjata dan orang-orang daripada seberang lautan sana dapat bolos melalui lapisan-lapisan yang saya sebutkan tadi, dan hanya bila dia dah sampai ke negara dia baru kena kesan dengan tentera laut negara dia. Apa jadi kita ni? Senang orang masuk, senang orang keluar. Itulah kata orang, cakap tak suka bikin. Okey. Jadi alat-alat yang kita ada pun beli dengan mahal tapi tak berfungsi, ataupun tidak ada penyelenggaraan, ataupun itu bukan saya cakap, dia dengar tadi. Okey. Ini sebenarnya bukan kali pertama negeri Sabah di bawah Bayu dicerobohi. Pada tahun 1963, satu kumpulan tentera profesional telah menceroboh masuk di satu tempat bernama Kalabakan. Kalabakan waktu itu adalah penempatan 3 Regimen Askar Melayu Diraja, dan sebahagian kecil daripada anggota-anggota Regimen Askar Melayu Diraja telah terkorban, termasuklah arwah Major Zainal. Ini kali pertama dalam masa 1 bulan tentera-tentera profesional dari negara seberang telah diusir keluar dengan kejayaan yang telah dipikul, atau dengan tugas yang telah dipikul oleh Angkatan Tentera. Saya sebut kenapa saya masuk PKR. Seperti saya mula-mula sebut tadi, ini untuk menjamin masa depan, bukan saja untuk tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, tetapi generasi akan datang, anak dan cucu cicit kita. Seterusnya, saya rasa Pakatan Rakyat berkomited untuk mewujudkan perubahan. Saya percaya, kerana apa juga berkisar atau bergantung kepada kepimpinan. Saya berterus terang di sini, saya kenal Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mulai tahun 1960 hingga ke 2013 dah 53 tahun. 53 tahun saya telah kenal Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan saya lihat ciri-ciri kepimpinan yang dilihat, yang didapati dalam diri dia luar biasa sekali. Pemimpin
adalah penting bagi sesuatu organisasi. Saya tahu, saya pernah memimpin tentera darat. Kita bukan saja pandai bercakap, tetapi yang penting kita tindakan yang kita ambil berkesan. Inilah dia. Kawan saya sejak saya di bangku sekolah mulai tahun 1960, semangat dia, ciri-ciri kepimpinan dia, kebolehan dan keupayaan seperti saya kata tadi ialah luar biasa. Kenapa Dato' Seri Anwar Ibrahim menjadi seorang yang digeruni, ditakuti oleh seteru dia. Tonton mungkin dah dengar, tapi yang saya rasa pelik tengah hari tadi di Masjid Negara selepas solat Jumaat ada satu ceramah yang bertajuk Anwar dalam pencerobohan di Lahad Datu. Anwar dalam pencerobohan di Lahad Datu. Ini bukan kata orang tu telah dirancang dengan begitu lama. Malam ini saya di sini di Bagan Serai, di Bukit Antarabangsa Ampang di Kuala Lumpur, Timbalan Panglima Tentera Darat yang berbahagia Datuk Abdul Ghafi Abdul Hamid sedang memberi ceramah di Bukit Antarabangsa. Jadi kami ini sebenarnya, saya Panglima Tentera Darat dulu, dia timbalan pada saya. Dia yang beri ceramah dekat sana. Dan di Masjid Negara ceramah bertajuk Anwar dalam pencerobohan Lahad Datu. Kita gunakan perkarangan masjid untuk menyampaikan fitnah. Ada kebukti yang kukuh. Itu sebab dengan berkat Allah Ta'ala, saya di sini, Datuk Ghafi di sana. Dua orang jeneral. Kalau nak berperang, Parlimen Tentera Darat ke depan, timbalan Parlimen Tentera Darat siap dengan anggota-anggota yang akan mengikut arus kedua. Itu sebab saya kata tadi, dia mempunyai kepimpinan yang hebat betul. Sebahagian besar pegawai-pegawai tentera di dalam ATM Angkatan Tentera Malaysia tahu saya ni selalu dipanggil oleh Dr. Mahathir. Saya ada akses dengan Dr. Mahathir. Jadi baru-baru ni Dr. Mahathir ada sebut macam mana Anwar ni begitu pengaruh. Ramai jeneral yang telah dia dapat pengaruh masuk dalam PKR. Jadi saya tanya Datuk Seri Anwar, dia ada sebut nama saya kan? Nama saudara yang dia sebut betul. Sebenarnya dulu bila nak suruh orang pergi ke Bosnia, saya kena pergi. Nakkan satu orang jadi pemimpin pertama Brigade Parachute ataupun pasukan atau gerak cepat, saya juga ditugaskan. Datuk nak hantarkan kumpulan ke timur-timur, saya juga dicalonkan untuk pergi ke East Timor sebagai pemerintah kontinjen daripada United Nations. Tapi tak jadi. Itulah nasib dia ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan mungkin berkat doa tuan-tuan ya, mungkin dengan kata orang tu tuan-tuan insya-Allah yang munajat setiap malam, berdoalah pada kami supaya kami dapat mewujudkan satu negara yang lebih bersih, lebih berwibawa ya, lebih baik dan lebih disanjungi oleh masyarakat antarabangsa. Sekarang ni kita diperlekehkan. Musuh bukannya ramai, berapa kerat aja. Satu Angkatan Tentera Malaysia digerakkan ke sana. Padahal dah ada dua markas di Sabah. Nak buat satu lagi markas. Saya tak cakap tu daripada bawah ni. Sekali lagi apa dia? Ini bukan
Hashim yang cakap saya ni berasal daripada Johor tau. Dulu pernah saya diberitahu jangan benarkan pembangkang bertapak di Johor. Kerana apa? UMNO dilahirkan di Istana Besar Johor. Tapi sebenarnya dekat tapak dekat tapak Istana Besar je diambil gambar tu. Tak masuk pun di sana. Dekat tapak dekat tangga je. Gambar tangga je. Pasal apa diingatkan saya, awak jangan lupa awak punya panglima pun salah seorang pengasas UMNO. Ini saya cakap lah pasal UMNO kan. Saya tak ada cakap pasal UMNO. Tuan-tuan kat bawah ni ada yang kata apa, UMNO tak pandai kan. Okay. Jadi saya kira tak bolehlah saya lawan Toki dah dekat bawah. Terima kasih sekali lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.